Khalifah Allah yang telah berjaya merangkum 9A SPM dalam masa 9 bulan. Dan nombor 9A bukan setakat 9A tapi ada A+. So jom kita kenal dengan diorang. So Peace yang belah kanan. Nama saya Ali Farhan. Okey. Nama saya Muhammad Uzair. Okey. Nama saya Muhammad Najmi. Okey, Najmi, berapa result SPM? Alhamdulillah 9A straight. 9A, okey. Kongsikan sekali A+. Saya dapat 4A+. 4A+. Wow, memang saya ingat tak? A+ tu apa? Sains, Arabic, Sejarah dan PAI. Sains, Arabic, Sejarah dan PAI. Oh, memang minat sejarah lah daripada kecil Tak juga. Tak jugalah. Tapi A++ ni macam semua yang hafal-hafal memang suka menghafal Oh, memang suka menghafal lah. Macam matematik tu A solid lah, tak boleh pergi A+. Oh, faham. Okey, untuk Uzair, berapa A+? 7A+. 7A+. Dalam A+ tu sebenarnya Uzair dah expect macam result 9 tu sebenarnya semua nak A+ ke atau macam mana? Boleh tak kongsikan sebenarnya waktu tengok result tu memang expect semua A+ macam mana? Tak expect pun dapat 7A+ kan sebab time jawab hari tu macam ada yang tak confident dapat A+. Tapi Allah izin lah kan. Tapi bila kita selalu doa, alhamdulillah Allah bagi lah. Kita doa guys. Okay, so yang A+ yang paling favourite ada tak dalam 7A+ ni ada subjek favourite Uzair? Maths lah. Maths. Oh, memang subjek Maths tu memang favourite? Dia start masuk gym dah baru minat. Start masuk gym baru minat nak apa guys. Okay, so Alif berapa? Saya dapat 4A+. 4A+ daripada 9A tu lah. Daripada 9. 4A+ tu apa Alif? Sejarah, Sains, Pendidikan Islam dengan Pendidikan Quran Sunnah. Oh, macam sama dengan Najmi, tak duduk sebelah-sebelah SPM. Tak duduk. So diorang ni Najmi dengan Alif adalah seorang yang macam suka menghafal, dia pula macam gila-gila. Jadi diorang boleh buat satu syarikat. Seorang ni naik counter macam tu kan. Okay, so boleh tak kongsikan sekali result Alim korang? Okay, buat pengetahuan yang tengah tengok podcast ni, diorang bukan saja maksudnya dalam masa 9 bulan tu diorang belajar akademik 9 subjek tu, tapi sebenarnya diorang bawa lagi subjek kalau kat pusat tahfiz itu panggil apa? Fiqh dan juga hadis. Sebenarnya kita tahu kalau untuk pelajar dua ini Alim 5 dipilih 2 orang oleh diorang punya pengetua lah iaitu one of is Najmi, Alexra, Imdad pun berjaya merangkul 8A1B, satu lagi Najri dan lagi 2 ni adalah Alim 6 yang mana mereka lebih mendalami hadis. So dipersilakan kongsi result Alim 6. Daripada 10 subjek, masa untuk tahun 6 ni kita masih belum periksa, tapi untuk tahun yang sebelum ni kita dapat 11. 11A. Ya Allah, sejuk perhubungan dunia. Congratulations. Okay, untuk Uzair berapa? Sama calik ke lah, straight. Sama juga 11A. Ya Allah, hebat kali ya Allah. Okay, Najmi? Alhamdulillah saya pun sama macam orang 11 ni. Oh, memang Alim 5 dan Alim 6 adalah 11 subjek yang sama lah. 11 subjek 11 subjek tapi tak sama lah tak sama subjek lah. Okay, so kita nak balik lah. Apa korang rasa waktu first start korang jejak dekat KJ Academy? First rasa excited, tapi dalam masa yang sama rasa macam takut-takut juga. Takut jugalah. Kenapa? Apa yang menyebabkan takut tu sebenarnya? Sebab fikir dulu macam SPM susah untuk ambil. Oh, okey. Sebenarnya macam Alif, last sekolah bila? Last sekolah darjah 6. Darjah 6. Darjah 6 tu memang top student ke kat sekolah? Tak. Time tu sekolah kat mana? Boleh tak beritahu? Mana tahu sekolah lama ni tengok podcast ni kan? Sekolah Kebangsaan Jalan 4, Bandar Baru Bangi. Wah, budak-budak Bangi guys. Budak-budak Bangi. Sebelah budak-budak apa pula? Damansara Utama. Damansara guys. So dua ni adalah budak Kuala KL lah juga kan? Boleh lah. Bahagian-bahagian KL lah kan? Itu budak Johor, betul tak? Johor macam mana detik pertama dekat kitchen tadi? Saya detik pertama. Sebelum Kik Jin panggil lagi nak ambil teks tu memang tak sabar lah nak datang Kik Jin kan, nak belajar SPM ni kan. Tapi sebab nak challenge diri lah. Kat dua pun alhamdulillah perform. So nak try lah, kita try SPM pula. Okay, try SPM juga. So kira memang suka cabar diri lah. Boleh lah. Daripada kecil tu memang suka cabar diri? Kecil rasa tak kot. Tak cabar. Jadi masuk Dubai baru rasa macam nak cabar semua benda. So rasa macam boleh bawa lah. Okay, faham. Okay, untuk Najmi pula macam mana? Firstly saya nervous lah sebab benda dah lama tinggal Okay. Excited tu memang saya nak perform lah. Dan seterusnya adalah kita akan pergi to next question is apa benda yang paling menakutkan bila fikir pasal SPM, Uzair?
Saya fikir yang takut tu takut tak boleh bawa dulu. Kan ada kita ambil madrasah, takut tak boleh bawa madrasah, takut tak boleh SPM. Benda tu lah yang kita takut tak boleh bawa dulu. Faham? Bila Uzai rasa takut tu, apa Uzai buat? Overcome rasa takut tu. Kita cuba susun jadual lah supaya dua-dua aliran ni kita boleh tampung. Okey, boleh tak kongsikan lah, maybe ada macam senior ke junior tanya macam mana lah Uzai ni, dekat Dubai dia top, dekat sini dia top, macam mana susunan jadual tu kongsikan? Jadual okay. Mungkin kalau kelas pagi kita kat masa tu dia start kelas pagi lah. Korang bangun actually kat Dubai berapa? Paling lambat pukul 6. Paling lama pukul 6 lah, jadi ambil masa yang paling lambat tu lah. Kalau paling lama paling awal Pukul 5. pukul 5, jadi kita ambil yang pukul 6 sebab dah alif 6, jadi boleh pukul 6 macam tu kan. Okay, so kongsikan. Lepas tu subuh terus. Ya kita solat subuh terus lah. Okay, and then Lepas tu kita ada sana kelas mengaji dulu. okay. Sampai pukul 7 baru kita buat persiapan sendiri lah. Ada yang nak mandi. Korang tak ada macam tahajud bersama, tak ada? Macam baca Yasin sampai pagi sama, ada? Sendiri-sendiri. Yang solat subuh je lah. Solat subuh baru berjemaah. Okey, faham. Okey, lepas tu start kelas tu apa? Macam mana susun jadual dia? Nak bagi macam akademik tu belajar juga macam mana? Kalau susun jadual biasa pagi lah. Kita pagi ni kita fokus alim. Memang tak ada buka buku teks langsung belajar sikit, tak adalah. Tu adalah sikit. Adalah sikit bila masa macam asal nak buka. Contoh macam sejarah banyak baca kan. So mungkin time start meeting, okay, kita baca lah sikit-sikit lah. Okey, faham. Macam dua sendiri lah, jadual belajar alim ni je berapa? Macam berapa korang rehat? Okey, contoh lepas subuh, lepas tu makanlah breakfast kan. Okey, and then terus masuk kelas. Yang korang belajar kan? Masuk kelas daripada pukul 8.10. Pukul 8.10. Okey. 8.10. Lepas tu break waktu 10.20. 10.20, okey. 10.50 sambung balik. 10.50 sama balik Sampai pukul 12 suku. 12.10 lepas tu habis lah. Lepas tu rehat Qiyamul Kailulah. Kailullah. Okey, and then after Kailullah? So kita makan tengah hari. Lepas tu solat berjemaah. Lepas tu kelas daripada pukul 2 sampai pukul 4 suku. Pukul 2 sampai 4 suku ada kelas lagi? Ada lagi. Bukan habis dia sampai kat Kailullah tu? Belum. Okey, faham. Pukul 2 sampai 4. Lepas tu pukul berapa tu yang gerak kat kitchen tu? Kadang-kadang terlambat tu kan? Okey, berapa? Cuba kongsikan. Kadang-kadang petang tu baru ada yang baru nak mandi, so lambat sikit lah. Biasanya korang kalau ke kitchen memang korang freshen up lah. Korang sebab tak nak ngantuk dan sebagainya. Okey, bagus. Boleh tak korang kongsikan throwback lah, kita nak throwback zaman budak-budak. Tadi kita dah pergi kat Uzat, Alif dah menjawab. Kita pergi yang warga Johor. Dia mesti dekat, boleh tak kongsikan zaman budak-budak? Adakah Najmi seorang memang sentiasa kat sekolah rendah selalu menaik pentas je? Cuba kongsikan. Sekolah rendah saya banyak achievement lah. Lagi-lagi bila sport. So saya banyak juga join event kebangsaan, rugby, basikal. Rugby main juga? Saya main juga. Kat rugby lah. Boleh. Scrum half. Scrum half. Scrum half. Abang Alif sprinter. Tapi sekarang tak sprinter dah lah. Okay. Faham? Okay. So, boleh tak ceritakan, adakah macam memang les sekolah bila? Dah jenam memang UPSR lah tu? UPSR. 5A? 5A. Okay, dia punya UPK? Ambil berapa A? 8A. Okay, faham. Sama 8A, 5A. Sama. Okay, tapi pun tak sama. Okay, seterusnya macam yelah, waktu Najmi waktu kecil-kecil, adakah memang suka main? Macam mana parents sebenarnya boleh macam ajak Najmi untuk masuk madrasah Dubai sampai Johor ke Melaka, Pulau Gadong? Macam mana? Cuba kongsikan. Saya pun tak expect masuk madrasah. Tapi parents saya cakap enjoy je your day, main je sukan, kerja je achievement banyak. Tapi lastly kita akan fokus agama lah juga. Okay. Jadi parents ada tak macam latar belakang parents? Macam parents, ayah kerja apa? Ayah engineer. Okay. Mak si rumah tapi ada kelas ngaji. Ada kelas ngaji lah. Semua ada macam background ustazah macam tu lah kan. Okay, faham. Najmi umur berapa lah tadi?
5 orang. Saya anak ketiga. Anak ketiga. Okey, faham. Apa yang bagi tahu dia masuk madrasah tu? Adakah ayah atau mak macam Najmi jom masuk? Ke dia orang dah kemas baik, dah terus kedua ataupun dia bagi tahu Najmi dulu? Waktu saya jam 4 saya dah aktif sukan ni, dia nak beritahu awal lah. Oh, dah cepat dah bagi tahu dah? Jam 4 dah beritahu awal. Oh, tentu Najmi tak macam nangis lah nak kena masuk asrama semua tak? Saya tak kisah, saya ikut je flow. Saya enjoy. Ya Allah, baiknya bagi aku anak baik. Dengar cakap apa dia Okay, sambung lepas tu? Jadi waktu jam 4 tu saya dah faham lah. Oh, nanti future pun saya akan masuk madrasah juga. Tapi so saya enjoy lah. My day saya keep chasing my goal. Kerja je achievement banyak. Dan ikutlah cakap mak ayah, saya ikut. Okey, bagus Kalau ada satu orang lah, kalau kita bagi tahu dia nak usaha tafi dah tak skor dah UPSR, kita tahu dah tafi hari ni kan. Adakah macam waktu tafi tu macam dah tahu nak usaha fast track? Time tu tak ada lagi Time tu tak ada lagi Cuma ayah memang cakap macam okey, dulu cakap usaha tafi sampai pukul berapa? Time tu macam what is the vision for you parents? Firstly, dia orang suruh saya hafaz Quran dulu lah. Sekarang dah hafal Quran dah? Alhamdulillah, form 3 saya habis. Masya Allah, boleh tu Quran ni? InsyaAllah. Surah tu je. InsyaAllah. Okey, kita try. Senang je. Pagi hari ada yang Rabbi Kumar tu kat sini. Tu banyak lah Quran. Yelah. Surah apa tu? Surah Rahman. Senang. Cuba okey dulu je. Kita lagi tahu lagi surah dengan lagi 2 orang. Okey. Korang berapa dah hafal Quran kan? Oh, belum? Saya dah hafal Quran. Dia sebenarnya macam mana kalau kat Dubai ni? Dari segi macam hafal Quran, lepas tu ada alim. Sebenarnya macam mana kalau boleh korang daftar tu? dia ada 2 aliran. Kira untuk hafiz dengan alim. Dia tak campur lah. Kira kalau hafiz, kita fokus untuk hafal Quran saja. Oh, so maksudnya parents boleh decide lah anak betul. dua-dua atau satu? Betul. Dua-dua bukan dua-dua Ambil satu. Kira akan satu. Contoh kalau mak dia decide untuk ambil hafiz dulu, kira ambil je hafiz dulu sampai habis, lepas tu baru dia sambung alim. Oh, tak boleh decide dua-dua lah. Jadi untuk Uzai, mak dia dah decide untuk alim sahaja. Tapi tak nak mencabar diri untuk Al-Quran? InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, sebab dia tadi kita balik-balik tanya dia suka mencabar diri. Okay, so tetaplah mereka 3 orang insan yang sangat hebat In 9 months, dia can score 9. Oh, alhamdulillah. Okay, so kita back balik kepada Uzai lah tadi kan. Macam Uzai, ibu bukan kakak ibu, tapi mak dia sangat muda Kita ingat kakak pun muda Okay, so kepada ibu Uzai lah. Uzai anak berapa? Sulung. So macam mana parents mendidik dan meletakkan harapan kepada anak sulung Uzai tu zaman macam mana? Dia orang nak jadi apa? Biar saya ni jadi contoh yang baik lah untuk adik-adik. Wah, ada orang? 4 orang adik? Semua lelaki ke? 5? Okey, Uzai nak pertama, lelaki, lepas tu? Lelaki, perempuan. Oh, the only permata in the family. So, yang dekat dalam tahfiz, berapa orang? Sekarang 3. 3? Tiga-tiga ni dia pun ada 2 2 kan. Saya dengan adik saya seorang Oh, thanks sir. dekat Sungai Buloh. Oh, bukan Duai lah. Bukan Duai. Tapi mak ayah tak percaya Duai maka saya 2 orang anak. Kita nak bagi tahu Uzai, macam Uzai dah tadi anak sulung. Macam mana parents mendidik dan bagi vision dekat Uzai? Diorang so kita ni jadi contoh yang terbaik lah kepada adik-adik kan, supaya nanti adik-adik pun boleh ikut jejak langkah abang dia macam mana. Ikut jejak langkah. Okey lah. Macam hari tu kan ambil Rizal. Lepas tu boleh balik rumah kan. Adakah terus balik rumah macam tadi record video keluar kat Rizal. Adik ni Rizal bang. Macam mana? Cik kongsi kan? Time dapat result tu Dan tu dia datang sekali adik adik sekali. Adik, okey. Lepas tu dalam result tu balik rumah ataupun macam Umi dah beritahu dalam grup abang 9A atau macam mana? Oh, apa nama, maksudnya sebab ada 2 orang adik lagi dia sekolah. Oh, okey. Time dia orang time kita orang balik daripada Melaka tu ke Selangor, kita ambil lah dia orang kan. Time tu dia orang tengok je lah dalam kereta. Result abang dia. Jadi apa ucapan adik tu kita nak dengar? Ucapan adik tu dia macam wow. Itu lah. Wow, Kerja lah. wow. Okey, lepas tu adik semua cakap wow lah. Dia macam terkejut lah. Hebat agak kan, abang dapat 9A kan. Tak sangka. Bangga babe. Okey, faham. Macam Umi dengan ayah lah. Ada tak macam lepas ambil result dia macam Zai, pasti sekejap masuk bilik. Lepas tu dia macam kalau Zai cakap tanya ke ataupun ada ucapan ke sebenarnya dekat luar ni ke kan after result
Abang bangga dengan kau. Ayah lah, dia cakap bila kita dapat result ni bukan bukan panggilan kita lah, cemerlang ni. Ni baru starting kita. Betul. Ramai pelajar sebenarnya SPM lah terutamanya, bila diorang tak excel cemerlang, diorang fikir ni adalah pengakhiran. And diorang rasa kecewa. Sebenarnya tidak. Ada je orang yang tak excel SPM, tapi in the future dia lah orang paling hebat nanti. Jadi korang yang tengah lihat, korang rasa down, korang punya result, don't worry, Allah ada korang. Okay? Teruskan dengan Alif. Apakah soalan seterusnya? Alif anak ke berapa Alif? Sebab bila kita tengok balik result hari tu, Alif tak datang nak balik result tu. Dan bila kita call Mak Alif, anak saya expect ni? Okay, boleh tak kongsikan Alif di mana ketika itu? Macam tenang memang tak kisah pasal result. Okay, apa? Sebenarnya waktu sehari sebelum ambil result tu kita pergi beraya. Oh, pergi beraya nak kumpul di beraya dulu baru kumpul A. Dalam SPM. Okay, macam mana? So pergi beraya, ingatkan macam hari esok tu malam tu nak turun Melaka lah, nak beraya kat Melaka, tapi plan tu cancel. Plan cancel. Kenapa plan cancel? Sebab tak ramai yang dah balik rumah masing-masing. So kita pun macam dah tak meriah sangat. Macam geng Dubai lah. Betul. Geng Dubai Bangi. Tak. Tak. Yang Melaka, Melaka pun ada yang turun ke Selangor juga. Oh, wow. So malam tu pun tidur rumah member. So esok tu pun on the way lah balik. Selepas sarapan semua, kita on the way balik. On the way balik ke KL lah tu? On the way balik ke rumah. Daripada Bangi lah. rumah kat Bangi. Kita kira malam tu beraya rumah-rumah kawan. So tidur kat rumah dia orang. So esok tu Esok tu lah result esok tu result. Okay, esok tu result. Malam Lepas tu macam yelah kita pasal solat ajar doa, tak ada main mengambil dulu lah. malam tu lepak macam biasa lah. Lepak tenang kalau warga wanita lah. Kalau akak sial, kalau kat Mozek, kalau esok result dah tahajud, hajat semua kita dah tahu kan. Okay, tapi beraya dulu tenang, Allah ada, betul tak? Okay, so macam mana? So on the way nak balik rumah. Saya drive. Okay. So member kat sebelah tu tengok. Okay. Oh, member kat sebelah tu tengok? Member kat sebelah tu tengok. Mak tak ada? Tak ada. Walaupun mak dah tahu, mak tak beritahu dulu? Mak surprise dia tu macam mana? Saya dah tahu dulu lah, tapi saya tak bagi tahu. Oh, sebenarnya mak dah tahu, dia pun dah tahu. Lepas tu macam tak nak bagi tahu. Okay, faham. Okay, lepas tu macam mana nak dua-dua tahu tu? Lepas tu balik rumah punya mak dah tahu dah. Okay, lepas tu mak lain lah. Mak macam terkejut juga. Okay. Tapi saya pun macam sambil-sambil dengan driver macam ish, macam nak berhenti sekejap kat sebelah. Nak tengok sekejap. Okay, sebab kawan lah. Kawan tu Dubai juga? Kawan pun ambil juga. Iman Iman mana? Iman Irfan. Iman bunga tu? Yang kita keluarkan kalau Iman kat sini dengan bunga dia. Okay. So Iman dah tolong check. Iman tolong check. Okay, jadi macam weh, kau stay dulu tak? Macam tu? So kita dulu ambil ke nak tepi tu, berhenti tepi kan? tak ada. Maksud memang tengah highway. Dalam hati macam okay, macam mana? Tak dapat risau tu. Iman kan nak reaction tu. Weh, kau stay dulu. Okay, kau macam mana? Lepas tu macam jerit je. Oh, jerit? Jerit je. Oh, jerit Okay, lah kalau berhenti tepi kena syukur. Betul tak? Oh, Iman. Lepas tu terus tanya dalam grup SPM yang lain macam mana. Oh, korang ada grup korang juga? Ada. Okay, faham. You betul? Lepas tu Yang lain share lah. yang lain share, terkejut juga. Terkejut juga? Terkejut juga. Share juga lah? Share juga. Oh, betul-betul. Macam Zain dah dapat 7A+, so lagi terkejut lah. Lagi terkejut? Lagi terkejut. Kenapa nak implant macam ni juga? Tak, mungkin dia pun tak expect, so saya lagi tak expect. Oh, okey. Faham. Oh, sebab dia macam nak expect dia top. Maksudnya dalam grup dah cakap nak okay, Zain tegur macam tu kan? Tak ada lah macam Zain dengan Najmi lah, saya macam duduk tepi je. Ada. Itu sebenarnya sejujurnya lah, tu macam kalau Kijim macam ni, kita nak tahu pelajar target kita sebenarnya kita nak tengok daripada dia ujian dengan trial. Kalau wajah dia tu sering keluar ambil CJ di hadapan, dia lah pelajar bakat straight A. Itu je senang kita nak tahu. Jadi Alif memang benar kan? Kalau wajah kat screen. Alhamdulillah. Okay. Lepas tu dah balik rumah? Balik rumah pun so memang terkejut lah mama. Memang terkejut lah. Adakah macam yelah macam Alif nak sebut, mak nak sebut, dulu sebut 9A tu tu? Tak, balik rumah tu mak tanya dulu, dah tahu ke adik dapat macam mana? Lepas tu adik, panggil adik. Anak tu? anak bongsu. Anak bongsu guys. Okay.
So saya pun cakap dah tahu dah. Oh, daripada umur berapa adik-beradik? Daripada 4. Daripada 4 adik-beradik. Yang pertama dah kerja? Dah. Dah kerja. Yang kedua? Pun dah kerja. Dah kerja. Ketiga? Pun dah kerja. Dah kerja. Ni semua kerja maksudnya by SPM ke atau macam mana? Dia ada SPM dan semua ni? Degree semua? 2 ada, seorang tak ada. Oh, okay. So paling top result dah adik-beradik? Saya. Oh, okay. Tanya. Alhamdulillah korang sangat hebat. Bagi share lah macam hantar korang kan. Ada tak macam parents bila macam bila nak hantar korang kat Dubai, macam asrama kan, ada tak? Lepas tu ada fast track lagi. Bila korang rasa down, korang tak macam korang parent minta semangat? Ataupun korang cakap depan-depan? Korang prefer call ataupun cakap depan-depan? Atau macam mana? Start dengan Najmi dulu. Saya prefer call lah. Saya pernah call mak dekat KJ juga. Dekat KJ, time tu rasa down? Rasa down gila lah. Down teruk. Kenapa down? Sebab masa apa tu exam pertama 2 saya drop sikit. Oh, berapa banyak tu sikit tu? Saya nombor 6. Nombor 6? Sebelum ni nombor? Sebab tu Wow, jadi nanti kalau anda nak pandang rumah taksi macam ni turun 6 tu dah down belum 20 baru 6. Okey, hebat sekali. Sebab memang mak ayah dah mengharapkan memang sentiasa nombor 1 ke? tak juga, dia kata depends saya lah. Faham Bila sebab kalau korang dah top kan, macam contoh adik akak lah, dia kalau 1 B dia dah masuk bilik dah tak nak cakap orang dah. Maybe Najmi macam tu kot agaknya budak pandai macam tu kot, dia mahu A dia. Okey, masa dah rasa down lagi walaupun nombor 6. Boleh tahan. Wow, okey, lepas tu kau Umi? Saya call lah. Saya cakap saya tak yakin lah. Tak yakin. Saya risau juga sebab diorang dah bagi expectation tinggi kat saya supaya saya boleh stable dulu. Sebab diorang selama ni tengok saya macam boleh stable dulu. Tapi saya risau kecewakan diorang lah. Tapi Benda-benda dah rasa kecewa Subhanallah. Okey, lepas tu? jadi Umi saya kata tak apa, untuk alim tu kita downkan sikit. Kita apa? Oh, kita, down sikit. Macam tak apa, down sikit tak tak apa. Untuk tahun ni tak apa, downkan sikit. Fokus to SPM sebab tahun ni je kita ambil. dia memang dia sangat positif tak ada pressure nak still lagi cakap tak apa, boleh down, kekalkan hebat. Umi, main Umi ke? Umi. Alhamdulillah. Tahniah Umi, anak cerdas. Hebat dunia akhirat. Okay, so kita nak back balik lah kepada Uzai. Ada tak macam parents ada rule untuk Uzai? Rule macam masuk asrama, Uzai jangan main-main, Uzai anak sulung, kena skor. Okay, macam mana Uzai? Cuba kongsikan, ada tak? Rasanya time awal masuk 2 periksa drop lah. Saya awal masuk 2 nombor 20 lebih lah. Oh, mainan kat situ lah 20 lebih. Okay, faham. Lepas tu Time masuk 2 umur berapa? Saya 14. Dasar form 1. Form Form 2. Oh, last sekolah form 1. Form 1 saya kat Kedah. Jauh? Daripada Damansara ke Kedah? Jauh Kenapa sampai ke Kedah? Ayah suka travel. Oh, time tu kat Kedah, and then masuk 2 ni nombor 20 lebih, umur 14 betul? Time tu tak ada macam nak serius lagi lah. Tapi tentu ayah serius lah. Ayah serius? Ayah garang? Ayah mamak siapa ke? Ayah. Okay. Macam mana? Ayah time dapat result 20 lebih tu kan. So tentu ayah kata kalau result teruk lagi pindah tempat lain. So tentu dah start serius lah. Okay, faham. Jadi ibu ayah yang dengar ni cakap je dengan anak, kalau nombor 20 lebih pindah, terus dia nombor 1 sampai 9 nombor 1 tu tips saya lah. Tu yang waktu awal-awal lah. So time kita ambil SPM ni selalunya dia orang kata apa SPM ni ambil, tapi kalau SPM ni rendah sikit daripada subjek mahasiswa tu tak apa. Dia nak subjek mahasiswa tu lagi tinggi. Masya-Allah. Okay, berbeza-beza parents berbeza-beza. Tapi sebenarnya niat dia orang sama. Dia orang tak tekan anak-anak tu sebenarnya. Sebab ni untuk masa depan dia orang kan. So let them decide. Okay, ada lah time yang macam result ni turun tak ada. Business tak boleh kan. Result akademik alhamdulillah okey. Alhamdulillah. Okay. Adalah macam trial tu down sikit kan, tapi okey je. Time tu ada buat panggilan tak macam Najmi? Ada buat panggilan? Sebenarnya ada. Time tu panggilan, kalau panggilan down macam dia okey. Panggilan down Umi, sugar girl. Macam ni aja. Ayah ke Umi? Biasa call mama. Memang mama, Umi mama. So macam mana? Kalau mama baru minta doa ke atau nasihat ke? Biasanya minta doa lah. Sebab mungkin time tu ada macam
biasanya sejarah sains yang paling susah bagi saya sebab sejarah banyak nak kena hafal dan sains banyak fakta masa eksperimen ni tu banyaklah minta doa dekat mak supaya kita dapat hati terangkan lah. Faham. Okey Alif, macam mana pula Alif? Macam tadi Alif dah memandu 9A, mandi sebelah. Jadi Alif, macam mana Alif bila rasa down? Macam apa Alif buat? Adakah panggilan Umi atau ayah juga call diorang, ataupun bercakap dengan Iman sendiri? Call Iman lah kan? Dekat kat Dubai kan? Macam mana? Sebab ada orang dipilih untuk bercakap dengan parents, ada orang dipilih untuk cakap dengan kawan. So untuk Alif macam mana? Kalau rasa down dan tu buat apa? Kalau saya down biasa recall balik lah. Biasa seorang-seorang je? renung balik sendiri. Oh, itu rahsia dia ingat tadi Umi, Mama, seorang. Tapi ada masa tu memang call lah kan? biasa outing. Bila setiap kali outing, setiap kali sebelum nak balik je memang minta doa. Minta doa. Okay, faham. Okay, so itulah dia. Rajin minta doa. That is the one tips yang kita dekat screen, okay? So, apa subjek yang korang rasa waktu SPM paling struggle? Kita akan start dengan Ustaz. Sains dengan sejarah. Sains dengan sejarah. Okay. Waktu last bulan form mana? Darjah 6. Subjek apa dari darjah 6 paling suka? Yang suka kan? Jangan cakap matematik lagi. Tak, yang kita suka matematik. Tak suka. Nanti tak suka matematik. Masuk KG pun suka matematik. Tadi highlight. Okay. Rasanya tak ada apa yang suka. Tak ada apa yang suka? Rasa suka sukan juga yang tu. Oh, suka. Oh, sama lah. Just suka sukan sahaja. Okay, faham. So, tadi subjek yang cabar adalah sejarah dan sains. Tapi macam mana lah? Macam Uzai sendiri berjaya merangkul A kan dulu? A plus kan? Sejarah A plus. Macam Uzai sendiri cakap macam tertekan lah kan, sejarah banyak nak hafal dengan daripada form 1 sampai form 5, terlalu banyak tajuk. Macam mana? Apa cara nak dapat A plus tu sejarah tu? Cuba katamkan lah buku tu. Katam lah buku tu? Just baca je ke ataupun menghafal? Saya baca lepas tu gariskan point. Garis gampang lah. Tak ada buat macam demoni ke tak ada? Sticky note ke tak ada lah? Tak ada macam bercakap seorang diri ulang balik apa cakap tak ada? Itu ada lah buat dengan member. Macam Alif duduk sebelah dengan saya time kelas. Memang Alif lah. Alif duduk sebelah saya kelas. So kadang cakap dengan dia, ataupun kadang kita buat grup, masing-masing dah baca subjek tu, bab tu, so saya tanya. Okey, bagus. Sebenarnya korang rasa sejarah A plus lah. Macam diri sendiri dah sendiri juga kan. Sejarah A plus kan. Rasa memang macam tu. Okay, untuk korang pelajar SPM, rasa nak dapat sejarah A plus adalah korang kena cakap dengan kawan korang. Sebab benda tu banyak nak hafal soalan diri. Kita boleh baca, tapi kita nak ingat balik macam cuba tanya soalan supaya kita dapat masuk balik dalam otak kita. That is one of the tips. Okay, so untuk Alif, apa subjek paling mencabar? Sejarah dengan math lah. Sejarah dengan math. Okay, berbeza. Tadi sejarah dengan sains, sejarah dengan math. Kenapa matematik? Sebab Last sekolah bila? darjah 6. Darjah 6. Oh, korang semua adalah last darjah 6. Dan semua darjah 6 buat sukan. Kuat sukan. Buat sukan. Okay, sekejap lagi boleh buat padang belang kat sini. Okay, seterusnya. Kenapa matematik? Sebab rasa benda tu, sebab rasa susah kot. Rasa susah. Time first time lah masuk KG sendiri nak tekan kalkulator. Macam mana? Alif. Memang kaku lah semua benda cikgu tunjuk. Time tu minggu pertama belajar matematik tu memang stres lah. Macam wish, rasa macam dah tanah belajar. Tak baca dah. Sampai macam tu sekali. First minggu belajar matematik, dah tak nak belajar terus. Sebab matematik. Okay. Tapi macam mana? Dapat A ke untuk matematik? Dapat A. A ke A plus? Solid. A solid pun hebat matematik. Matematik sekarang pun dah baca admin tau. Dia dah masuk ke unsur admin. Okay. So boleh tak kongsikan macam mana boleh dapat matematik A dalam masa 9 bulan? Kita buat latihan. Okay. Kita buat latihan tu, kita cuba untuk buat sendiri dulu. Okay. Tapi kalau tak boleh kak, so simpan soalan tu. Bila kelas dengan cikgu je kita tanya. Memang Memang tak tanya. ada macam simpan soalan, tak ada lah. Okay. Ada ke dalam batch macam yang power matematik so rujukkan dia kalau cikgu tak ada? Uzai. Oh, memang kat sebelah ni lah. Okay, faham. Okay, so untuk Rashmi, apa subjek paling susah? Of course math lah. Matematik? Kenapa matematik? Sebab dari dulu lagi saya pun tak suka sangat math. So bila lagi dah untuk SPM saya lagi macam Waktu dah jenam tapi ni pergi kan UPSR last belajar
jenam. Lepas tu masuk fast track time tu umur berapa? Ada yang tengok. Masuk fast track. Masuk fast track umur Saya 18. 18. So very young. Okay. So macam mana? Kenapa? Matematik tu rasa macam tak suka. Memang dah jenam dulu tak suka matematik ke macam mana? Saya dulu saya compare dengan orang lain. Saya macam jadi power sangat mat. Sekarang dia compare tak dengan saya tadi? Saya rujuk dia lah. Okay lah. Okay, faham. Okay, lepas tu? So SPM lagi kan, saya dalam tinggal bagilah mencabar. Saya macam Gila dengan nak kena kata form 1, form 2, form 3. Okay. So macam mana boleh manage tu? Matematik A ke A+? solid. A solid. Okay. So macam mana boleh dapat A dalam masa 9 bulan? Saya kalau saya dalam study, saya ada mentality yang macam kalau saya tak power benda ni, saya kena dengan dia favourite. So saya tipulah kalau saya tak pernah nangis pasal math. Seorang saya buat, saya ada macam Asli semua orang nangis pasal math je. Kecuali ibu saya. Okay. So saya nangis. Saya nangis stres lah. Saya macam boleh ke tak ni. Jadi so saya hampir setiap hari saya kadang saya tulis note, saya bawa masuk saf, saya hafal Hafal apa? kaedah. Kadang saya Hebat deh, hebat. Ini dalam serial. Dalam saf guys. Okay, hebat. Sebab dia berjaya curi masa. Macam dulu, aku pernah dengar kisah Amir Yusof. Cara dia belajar sebab tak sempat tau. Alim kan banyak kan. Macam Amir Yusof tentu dia alim apa? Alim 6. Alim 6 Paling tinggi alim 6 6. Paling tinggi alim 6 Apa lagi 7? 7. Oh, dia 6 ke 7? Itu dia 6. Time tu dia nak Lepas tu ada masa yang dia rasa dia down. Tapi dia siap pesan lagi kat Ibrahim. Maksudnya waktu rehat kat Dubai, dia makan macam makan apa tadi yang dia kata makan ringan ni. Buku teks kat bawah, baca sila. So memang rasanya untuk macam ada kerjaan nak kena stabil dulu ni, korang sendiri kena cari masa. Sebab masa tu cepat. Korang rasa cepat tak? Macam baru je tuan buku teks kerjaan tu macam yang kita yakin hari ni hadir. Tengok sebagai 3 orang insan hebat lah. So sekarang soalan seterusnya, apa benda yang buat orang boleh ajar fast track? Okay, kita start dulu dengan Najmi. Saya tengok senior saya lah. Dia dah perform. Siapa namanya? Amir Cuba Yusof, keluarkan sikit nama. Amir Yusof, Okay. Zairul. Adakah dia orang ada macam bagi podcast tazkirah macam saya dapat straight A, korang pun kena join fast track? Tak ada? Tak ada. Okay, so macam korang dapat tahu? Sebab korang kan batch ketiga, yang akan tahu lah batch kedua. Dulu saya terkejut bila dia ambil fast track. Saya mesti tak yakin dengan dia orang. Bila saya dengar result, Oh, time dia masuk tu macam baru junior lagi lah. Ya. Oh, korang baru junior. Okay, and then bila saya dengar result tu, saya terkejut. terkejut. Okay, time tu? Saya tengok, diorang ni siapa? Ini siapa? Oh, korang siapa? Oh, time tu tak kenal? Kenal-kenalan sikit Kena lah. macam tu je lah. Okay. Oh, memang result diorang time apa kat Dubai ke tak macam mana? Kecoh. 1-2 lah tahu. 1-2 kecoh. Wow. So, saya macam, kalau diorang boleh, takkan saya tak boleh. So saya macam, saya kena tunjuk diorang lah. Memang pantang dicapai di sana Okay, faham. Uzai, macam mana? Saya macam tu juga sebab Macam tu juga? ya pantang cabaran. Pantang. Apalagi Ya, pantang cabaran. bila saya tengok kawan-kawan sekelas saya, ni zaman batch 2 lah. Tengok Anas, saya tengok Firdaus. Dia orang masuk fast track kan. Saya pun tahu macam mana dia orang kelas kan. Kenapa time tu, sebenarnya batch kedua dipilih, time tu Uzai masuk sekali ke apa? Saya tak. Time tu tak masuk lagi lah. Time tu saya tak sedih. Nampak jadi korang nak masuk time sedih. Tengok. Time tu Firdaus 7 Itu juga. 9 babe. Masuklah dengan sedih. InsyaAllah sedih 9 ceritakan. Lepas tu sekarang dah sedih lah. Sekarang dah habis sedih lah. Dah habis sedih. Okay, faham. Okay, tu macam mana? Alif boleh tergerak nak ambil fast track? Sama kat macam dia orang. Tengok senior. Tengok sini lah. Siapa sini tu? Amir Yusof yang pertama, batch pertama Zairul, batch kedua member kita orang sendiri. So Time tu tak nak masuk lagi. tak, Time tu diberi pilihan juga. dia beri pilihan juga. Pilihan juga. Lepas tu korang cakap apa Ustaz Budi? Tidak berapa. Tak ada. Macam mana? Rasa macam masih belum masa lagi. Oh, cakap lah. Ustaz, saya belum masa lagi Ustaz. Ustaz yang waktu batch kedua Ustaz bagi pilihan, Ustaz open je. So saya pun macam tak Jadi buat. kawan, jadi adik 6 sekarang adalah yang batch kedua sekali. Ada. Adik Izan semua lah. Izan tak ada. Ibzan kelas atas. Oh, okey. Jadi korang bila dapat result, bila orang kecut, patut tadi aku join je bila aku dah sedih kan? Tak ada macam tu. Tak ada lah. Tak ada lah. Dia orang okey. Cuma diorang tanya result. Tapi dia- saya tak tanya result. Lepas tu cakap macam mana?
Kalau saya tengok story lah. Kalau boleh. Kita tanya soalan last lah. Untuk Uzai sendiri, apa perubahan cara lah, macam apa perubahan Uzai dah join fast track gym dengan nak kena seimbangkan apa ni, Alim kan, apa perubahan ketara? Macam dulu ialah Sabtu je aliran, sekarang 2 aliran, aliran akademi, aliran agama. So macam mana, apa perubahan ketara yang Uzai nampakkan diri sendiri? Perubahan tu kena buat jadual lah, supaya masa terurus. So perubahan yang Uzai buat lah, adakan jadual lah. Sebenarnya tak ada jadual. Ini tak ada lah. Tak ada lah, tapi bila dah masuk fast track SPM dah lebih serius lah. Okay, faham. Untuk Najmi pula macam mana? Apa perubahan yang Najmi buat lepas dah masuk fast track dengan dah masuk dual? Saya kurangkan masa lapang saya. Oh, sebenarnya banyak sangat masa. Waktu petang ni kadang saya main futsal kan. Oh, memang atlet dah, memang dia atlet. Okay, lepas tu So saya kena korbankan masa saya. Saya je fokus. Oh, okay, faham. Untuk Alif pula? Datangkan rasa tak keluar daripada comfort zone lah. Oh, tak pula. Sebelum ni comfort zone? Sebelum ni yang comfort Oh, sebelum ni comfort lah. Tak apa kan? Betul. Okay, faham. Boleh tak korang bagi tahu cikgu apa yang menjadi inspirasi dan juga favourite? Okay, so silakan Alif. Bagi saya cikgu yang favourite mungkin cikgu Umi lah. Cikgu Umi, okay, kenapa tu? Sejarah ikhlas ke nak tanya? Sejarah ikhlas. Sejarah ikhlas berarti favourite. Okay, kenapa? Dia garang. Okay, tapi madeli. Tapi Madeli, okay. So nak apa-apa dengan dia senang. So daripada tak tahu sejarah terus ikhlas sejarah maksudnya kan? Okay, faham trial time tu sejarah apa ingat tak? Sejarah A- tu. A- trial je lah A- kan? Okay, Uzai, siapa cikgu favourite? Saya Cikgu Asinda. Anda cakap tadi kan dia punya favourite subject. Okay, lepas tu kenapa why cikgu Asinda? Cikgu Asinda dia tak pernah give up lah nak ajar kita orang kan. Dia Pernah ke macam ada tak satu momen Uzai yang macam Uzai macam kesian cikgu macam yelah Uzai seorang macam dah faham kan, tapi ada lagi Uzai faham macam bila kita macam dah okay that subject tapi kita tengok kawan kita lagi tak okay tapi cikgu usaha lagi. Apa Uzai rasa at that time? Saya rasa saya kena tolong cikgu juga. Tolong cikgu. So you tolong juga kawan-kawan you? Adalah juga dia tolong kawan-kawan yang lemah kan. A+ kan adik? Alhamdulillah ikhlas. Okay, Cikgu Asinda lah menjadi inspirasi. Cikgu Asinda. Okay, so Najmi, Cikgu Ayu. Cikgu Ayu, why sains? Ini macam lengkap kan? Sejarah, matematik, sains. Okay. Sebab Cikgu Ayu time kita orang kelas, kalau kita orang ngantuk dia macam faham kita orang. Oh, dia bagi je dia? Dia macam okay, kita take 5 sekejap. Okay. Very funny. Okay, you need to cerita orang. Okay. Lepas tu? So kita orang macam kita rasa macam dia dengan kelas tu lah. So kita memang penat betul kan back kan. So Cikgu Ayu apa tu, dia boleh faham kita orang je lah. Cikgu yang dengar ni jangan blushing. Ada doa lah sebenarnya untuk buku tu lah. Okay, so bila yelah biasalah kan cikgu korang balik buat, bila cikgu tak bagi homework nanti tak buku kan, ada tak cikgu bagi homework? Siap tak selalu? Cuba disiapkan. Cikgu apa yang subjek apa yang selalu ada banyak homework? Sejarah. Okay. Uzai siapa juga? Sejarah ada, maths pun ada. Maths Saya ada. biasa maths siap lah. Sejarah nanti dulu lah. Bias ni. Okay, nanti jangan cakap sains. Sejarah lah. Okay, sama. Tapi homework tu berbaloi lah, betul tak? Betul. Berbaloi. Okay, Uzai, siapakah PY dan juga pendorong semangat untuk Uzai? Rasanya parents lah. Parents lah. Sebab parents nak sangat lah saya ambil SPM. Tapi dia orang lebih fokus pada madrasah sebab time tu tak ada lagi fast track ni kat Duai kan. So dia orang kata tak apa, belajar dulu habis, nanti dah habis ambil SPM. Tapi alhamdulillah Kik Jim pun ada collab dengan Duai, and so adalah peluang nak ambil SPM tu cerah lah nak ambil. So lepas tu ayah pun dia nak sangat lah kita ambil SPM sebab
dia nak kita jadi orang yang luar biasa tau. Bukan setakat agama je kita mantap, tapi kita ada juga akademik. Yes. Okay, mantap sekali. Okay, untuk Alif, macam mana, ada tak pernah tak sebelum ni lah macam kita dengar contohlah kawan-kawan ke ataupun ahli keluarga sendiri ke macam Habib Pak Hafiz, tak yalah tak ada SPM macam tu, ada tak Alif? Jadi Alif macam ada tak apa kata-kata yang sebenarnya tersemat kat hati Alif sampai macam Pak nak pamit sekali, macam tu apa Alif, cuba komen sikit. Komen dia biasa macam kita tengok aliran perdana lah yang biasa-biasa, kawan-kawan sendiri lah, ada orang belajar 5 tahun pun, ada yang masih belum cemerlang lah. So bila dapat peluang ni, saya macam nak buktikan lah, walaupun kita belajar aliran agama tafiz, tapi kita boleh bawa. Benar tak atau Alif Huzain Najmi dengar tak daripada orang dan sebagainya, benar tak? Macam bila macam sedara ke atau sebelum ni macam contoh Huzain dia kata benar macam sedara dia sendiri cakap, so macam orang pernah tak? Benar. Lepas tu Najmi rasa apa dia? Saya macam kena buktikan lah kat dia orang. Tercabar. Sekarang memang print satu-satu lah, slip ambil. Saya betul dia orang. Jadi dia orang macam mana? Dia macam wow. Wah, sekarang zaman Gen Z ni wow. Wow. Okay, untuk Huzain sekali ke tak? Saya macam tu lah. Dia orang pun macam time saya join Hafiz tu, dia orang pun macam tanya bila ambil SPM. Oh, okay. Faham. Ada ke macam sedara sama umur? Ada. Tapi ambil SPM juga? Ambil juga. Tapi dia ambil dulu lah kan? Dulu lah. Tapi lebih cemerlang lah. Saya. Saya. Okay, faham. Okay, ada tak macam sepanjang belajar ni, ada tak macam dapat pressure daripada mak ayah? Ada tak? Tak ada. Tak ada langsung. Mak ayah memang tak ada pressure. Macam kalau feel mak rotan. Tak ada. Oh, tak Memang ada. tak ada. Memang tenang je. Tenang. Anak tenang jadi mak ayah pun sebelah kan tenang. Okay. Soalan seterusnya kita nak tanya lah. Macam Alif sendiri, ada tak trial tu gagal? Ada. Okay, subjek apa? Subjek mat, Subjek matematik gagal. matematik gagal. Tapi sekarang SPM sebenar? A. Oh, daripada G ke A. Okay, macam mana proses nak macam orang kata G ke A? Boleh tak cerita kan? Waktu dapat result trial G, sebenarnya Alif tu rasa apa? Macam time tu aim SPM dah grade apa dia tu? Lepas tu macam masih aim A juga. Oh, aim A juga walaupun G dah aim A Aim A juga. Positive mindset guys. Okay, lepas tu? Jangan tinggal latihan lah. Jangan tinggal latihan, konsentrasi lah. Latihan tu dari segi pasir ataupun macam mana? Buat pasir punya soalan. Pasir punya soalan. Okay, so tu lah prosesnya daripada G. So kat dua itu, Abdul Salim dia buka trial macam tu. Buka pasir buat. Okay, Huzain, apa subjek gagal? Tak ada lah. Tak ada gagal trial? Tak payah cakap dengan dia lah. Kita sikit kat Najmi. Ada gagal? Oh, ada gagal. Matematik lah. Gagal apa? Matematik. Matematik. Okey, macam mana? Macam tadi dia kata buat latihan. Untuk Najmi sendiri, G ke A tu macam mana? Apa proses? Sama juga, jangan tinggal latihan. Lepas tu sentiasa rujuk pakar. Sentiasa rujuk pakar? Sentiasa rujuk pakar. Oh, memang orang tak pernah maksudnya macam ada rasa macam malu nak berlari walaupun kawan. Orang just tanya je. Tanya je. Oh, dia macam ibarat guru bergerak ni buat lah. Jadi subjek sains apa guru bergerak? Oh, sejarah? Dia boleh. Oh, macam tu. Oh, jadi ni bakal-bakal muda sejarah matematik kan? Dia betul kan? Betul. Okay, so kita nak tanya, kalau korang boleh pesan lah dekat diri korang dahulu, apa yang korang nak pesan? Huzain? Pesan dia dulu dengan buang masa lah. Okay. Lepas tu masa lah, kita kena guna masa dengan betul lah. Sebab kalau kita buang masa, baru kita sedar. Bila dah hujung-hujung tu macam menyesal lah, patutnya aku buat macam ni awal-awal dulu. Apa yang kita buat awal dulu? Latihan sains. Latihan sains. Oh, sains ni A+? Solid. Solid. Oh, tu lah yang nak menyesalnya. Macam budak ni dia tak menyesal guys. Okay, Najmi apa?
Saya dulu suka compare diri saya dengan orang lain. compare diri lah. So saya rasa stop lah comparekan diri kita dengan someone kan? Sekarang bukan nak compare dengan diri kan. Okay, faham. Lepas tu walaupun kita tak tahu future kita macam mana, macam saya tak nampak kan, tapi kita keep chasing our goals lah. Walaupun orang lain dah ke depan dulu, kita macam ada agama ke belakang kan. Tapi setiap orang ada masa shining lah. So keep positif je lah. Okay, faham. Okay, untuk Alif pula, apa Alif nak pesan kepada diri sendiri? Jangan malas lah. Jangan malas. Asal ni sekarang dah 9A, dulu malas tapi dah 9A. Dia macam malas-malas nak buat benda tu, malas-malas. Dia buat juga tapi malas-malas. Oh, kalau tak malas-malas dah macam orang kata straight A plus lah kan. Okay, faham. Ada tak pernah macam bila korang dah SPM 9A kan, ada tak korang macam minta hadiah kat mak ayah? Tak ada. Tak, rasa itulah hadiah yang untuk mak ayah. Yes, betul. Maksudnya result tu lah hadiah untuk mak ayah. Oh, bukan kita dapat hadiah lah. Tak ada lah. Sebab kan, cumlah Okay, so macam korang lah kan, korang dah boleh buat, ini hiji, balik pun kadang-kadang boleh lambat, betul tak? Betul. Zaman korang pun ada poster, belum kan? Belum. Zaman korang lah, Hujung lah. paling banyak keluar kos Grab, betul tak? Korang balik Grab. Okay, so korang balik tu, anggaran korang sampai duit pun 10.30 dah ke paling 11. lambat dah sana kalau yang terlupa dah. Paling lambat. Kalau lambat aku 2 pagi. Pernah Kedua. 2 pagi. 2 pagi? Kenapa kau tak kau gitu lah? Lepas tu Macam mana kita Lepas tu- kena sidai kat Dobi? Kiki tutup dah. Lepas tu saya perasan lah diorang tak balik lagi. Saya pun masa tengah study, saya tunggu diorang kan. Macam Study apa? And study Dua kereta. Azhar dan Van. Oh, wow. Okay, ni cerita guys. Okay. Lepas tu Abang Zah balik dulu. Lepas tu saya tengok dia tak balik lagi, saya macam okay faham lah. Lambat biasa. So saya tengah study. Kenapa Ben dah lambat sebenarnya? Ha? Ben dah lambat sebab apa? Time tu Azam driver ada pergi hospital dulu saya tengok. Hospital. Oh, okay. Oh, ya. Batch korang juga yang accident ni? Macam Okay, Ben dah perdugaan tapi ada kejayaan. Orang kata juga pantun lah. Okay, macam mana? Saya tengah study, saya tunggu diorang Study dekat dorm lah ada tu? dekat Martabah, dekat library. Oh, library. Okay. Oh, mantap buka sana lah. Saya balas. Tak tutup lah? Tak. Oh, okay. Lepas tu? Saya tengah study, saya tunggu diorang. Mana diorang tak balik-balik. So saya Budak dah tu nak study matematik. Saya tak ada kan? Lepas tu saya pun tunggu ada orang. Takkan saya tidur dulu kan. Saya tak sedar hati juga. dah dia macam adik-beradik awak kata you heard I heard. Lepas tu saya tunggu sampai pukul 2. Saya kejut lah. Orang lain pelajar-pelajar kelas kita orang Adam. Saya kejut Adam kan. Mana diorang ni? Sekali Azam balik. Saya terus lari ke Azam. Saya cakap hidung tak balik lagi. Lepas tu time tu dah buat ke? Azam ingat Bazar buat 2 trip. Astagfirullah. Siapa tak tahu kan tak lah rezeki kan. Lupa pula. Lepas tu time tu diorang tak bijak ke? Surveillance dia untuk kak punya call. Tak fikir. time tu fikir nak jalan kaki pun. Jauh. Ada fikir nak jalan kaki, ada fikir nak pergi rumah Syafiq Azam. Syafiq Azam rumah dia kat sini je. Syafiq mana? Oh, Syafiq. Syafiq. Oh, nak minta tolong. Tak, dia kan ada sekali. Oh, kenapa time tu tak? Time tu macam tak apa lah, mungkin jadi dia datang. Ya Allah, solehnya. Tapi tu tak ada yang lalak kan? Tak ada tak macam bengang. Tak, ada yang tidur. Wih, tenang. Macam walaupun dugaan tu tak tenang. Okey, boleh tak? Tadi kita dah cerita macam Abang Zan dan sebagainya. Tapi tak habis lagi soalan tadi tu. Soalan dia adalah korang paling lama balik 2 pagi. Lepas tu korang sambung belajar balik macam mana? Dekat KJ? Dekat Martabah ke ataupun dekat dorm ke? Macam mana korang buat study group tu sendiri? Martabah. Dekat Martabah. Boleh tak ceritakan kau balik KJ, lepas tu terus macam salin baju, terus macam belajar ke macam mana? Cuba kau tinggal Alif. Balik tu kita solat dulu lah. Solat sekali. Oh, solat sekali. solat. Solat sekali lepas tu baru kita study lah. Study kan ada kau macam management ada group dia, ada group dia ke korang memang 17 make sure Martabah 12. Tak juga. Siapa nak join? Yang dah pandai tak join. Pandai lah Johan. Oh, yang pandai tak join. Pandai tak join. Dia tak kredit maksudnya dia ada. Okay, so lepas tu korang macam mana korang cakap lah pasal siapa nak join. Memang hari-hari ke apa? Memang ikut dia sebenarnya common sense lah. Tak ada siapa ajak pun. Oh, tak sempat aku. Just macam Gerak sendiri. Cikgu dah ajar, lepas tu topik tak faham, guys
guys, malam ni. Ya. Macam tu. Itu masa sampai dapat? Cuba sampai dapat. Oh, dekat pertama tu ada whiteboard ke tu macam ni? Ada whiteboard. Ada whiteboard, ya. Ada. Ada whiteboard dah. Depends lah nak apa buat apa ikut maktabah. Kadang kat maktabah, kadang kat kelas lah. Paling lama korang study dekat macam martabak, ramai-ramai study tu buku apa? Dia ikut individu ni. So macam Uzair datang stay lambat, mungkin pukul 3 baru tidur. Yang lain semua dah gerak awal lah. Oh, okey. Korang jenis yang macam stay up lambat maksud sampai 3 pagi? Oh, bukan yang jenis bangun pagi tu kan? tak. Yalah, orang kata tak terbangun ni. Tak Kalau pagi tu tidur. Okey, faham. Okey, faham. Jadi tu korang belajar sama-sama lah. Ada ke macam, ada bagi juga study group tu tak ada? Tak ada. Memang just belajar je lah. Okey, terusnya kita nak masuk ke bahagian detik-detik SPM. Kertas pertama, bahasa Melayu. Okey, so macam mana? Detik malam sebelum SPM tu, adakah korang ramai 17 dekat martabak? Rasanya Dan tu korang buka duai kan? semua kat duai. Dan tu tak ada sendiri? tak Tak ada. Rasanya kalau kat maktabah 17 ni tak muat lah kat kelas lah. Oh, biasa kau masuk kelas lah. Dia kalau Kau ramai izin lah. boleh. Kalau ramai sangat kita buat kat kelas lah. Okey, faham. So macam mana waktu bahasa Melayu tu? Adakah korang belajar sendiri ke? Ada bincang ke? Atau korang ada semua senior ke? Contoh Zairul, ajar tolong bahasa Melayu ke macam mana? Bincang. Kita bincang Ada yang bincang lah. Bincang lah. Tapi kalau bahasa Melayu ni tak tekan sangat lah. Tak tekan sangat lah. Contoh, paper matematik. Esok matematik paper SPM sebenar. Di manakah korang? Maktabah. Martabak ramai-ramai lah. Hmm. Ramai-ramai lah. Okay, faham. Ada ke korang minta tolong senior sebelum ni? Ada. Untuk mengajar? Ada. Ajar siapa? Siapa antara? Zairul, Fidaus. Ajar untuk subjek apa? Banyakkannya maths lah. Oh, kebanyakannya korang buka adalah matematik lah. Okay, faham. Soalan random. Kalau korang ada award apa yang korang boleh menang? Ni bukan award yang kudu hasanah, bukan ni award yang korang sendiri. Contoh award saya paling kelakar, saya paling suka tidur, saya paling menang. Okay, start dengan Benjamin. Paling cepat hafal. Paling cepat. Okay. Uzai? Saya paling kuat gelak kot. Paling kau gelak. Okay. Alif? Paling tenang kot. Okey, betul. Saya uji Alif. Kita paling tenang. Jadi yang tadi kan, bila macam Najmi dah dapat award paling cepat hafal. Sebenarnya apa rahsia Najmi cepat hafal? Ada makan kismis hari-hari, ada baca selawat ke, ada berdoa ke, untuk cepat sangat hafal? Saya ada taktik saya sendiri lah. Apa tadi tu? Cuba Macam- kongsi rahsia, ada pelajar nak tahu. Contohnya macam hafal Quran ni. Apa Quran? Okey. So saya macam mata sebelah saya, saya akan tengok satu perkataan. Di situ saya baca, mata saya sebelah tengok perkataan lain. So lebih laju lah cara tu. Oh, okey, faham. Betul orang kata kalau hafal Quran dia macam goyang-goyang baru macam cepat hafal. Betul eh? Kau tengok Dia dia macam layan-layan. Oh, layan. Okey, faham. Okey. Anugerah apa tadi? Nah, kuat gelak ni. Kau gelak. Okey, kenapa anugerah kau gelak? Memang dia paling kelakar kan kelas? Tak paling kelakar. Saya suka gelak je. So, gelak lah. Gelak tu tandanya tenang. Boleh lah. Boleh lah. Okey. Untuk Alif, kenapa bila awak paling tenang? Sebab waktu result nak keluar pun saya tenang lah. Tenang. Kan, bawa jidik dia ni. Habis Dr. Iman pula cek result tu ni. Dia tak tahu, dia macam macam tu lah. Oh, dia macam tu je lah. Dia cek result dia A. Cek kau macam, weh, straight A no. Okay. Ada tak macam Najmi lah? Ataupun Uzan ataupun Alif sendiri, selain macam korang struggle nak belajar SPM, macam tu utama lah, bahasa Inggeris Oh, kat Dubai tu memang kita macam bila belajar Arabiah dan semua dalam Jawi dan sebagainya. And then korang tiba-tiba kat sini kena adapt bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris kau semua A. Ada kat sini A+. Ada pelajar lain. Yang lain. Pelajar lain kan, Inggeris Filipino kan. Filipino. Tapi macam mana korang boleh A bahasa Inggeris tu? Dia macam dah lama nak tinggalkan dengan grammarnya, nak buat ayatnya. How? Kita gunakan dengan Uzan. Saya belajar dengan saya punya pakar lah, Yusuf Dino. Oh, memang tak malu tak sedar memang tanya dia lah. Saya dengan dia memang satu kepala lah. Okey, belajar macam mana tu? Dia akan ajar macam mana
mana? Cuba kongsikan. Saya akan cuba buat ayat ataupun saya cuba cakap dan saya akan cakap dia, kau cuba apa dengar aku cakap ni betul tak? Tapi macam ni orang pandang cara dia gelak dia. Dia tak gelak tau. Maksudnya kalau saya kekok English saya kan, dia tak gelak lah. Tapi dia support lah. Macam bukan macam ni tapi macam ni. Macam tu. Okay, very good friend. Okay, dan dia macam mana? So saya akan rujuk Yusuf Dino ni. Korang pun ada pakar korang tak Syah? Ke memang ada satu yang Allah bagi hati bagi korang? Dugaan ada, mentor ada, yang orang kata yang paling tenang ada, yang suka pegang bunga ada, yang paling kelakar ada, yang buat apa ada. Okay, untuk anda sendiri macam mana? Kalau saya Tak rujuk Yusuf Dino sendiri lah. tak, saya rujuk Mikael seorang lagi. Mikael tu lah. Mikael tu nampak pendiam tapi macam mana lah. Kalau saya cuba try buat essay sendiri, lepas tu saya minta dia check kan. Dia jadi cikgu ke dua lah. Okay, faham. Okay. Actually lah, waktu korang kan masuk masyarakat, korang rasa laju tak masuk? Tiba-tiba nak trial. Laju lah. Antara macam dia trial dengan SPM, mana yang korang rasa macam, soalan trial ni senang ke soalan SPM ni senang? SPM lah senang ni. SPM senang Aku buat soalan trial ni improve sikit. SPM lagi senang? Ada macam mana? Trial lagi senang ke SPM lagi senang? SPM kot. SPM senang. Okay, so sekarang kita nak tanya momen waktu SPM. Korang jawab SPM kat sekolah mana? Kampung Gelam. Kampung Gelam. Okay, waktu tu korang semua dengan jubah. Korang ditempatkan dalam satu kelas khas ke macam mana? Tak, sekali dengan pelajar lain. Jadi diorang pandang korang macam mana? Diorang macam kena-kena Assalamualaikum macam mana? Bagi salam lah. Bagi salam lah. Tapi diorang macam pandang tak bawah kan? So korang jubah kan? Okay, lepas tu macam mana? Apa momen kelakar waktu SPM? Diri sendiri dulu baru macam diri sendiri apa rasa kelakar? Contoh waktu jawab sebab sebenarnya saya ada line. Macam mana? Dia tanya lah award paling kelakar. Uzai. Okay, apa rasa momen paling kelakar? Okay, salah jawab matematik ke waktu jawab SPM? Paling kelakar rasanya time jawab pai kot. Okay. Dia satu soalan tu klon manusia. Macam benda tak pernah terjadi dekat dunia ni, tiba-tiba dia tanya pasal klon manusia. Okay. So macam apa siap? Itu lah. Kenapa saya jawab? Saya jawab soalan dia macam mana? Soalan dia pasal kalau apa perkara ni berlaku, gambar rajah di bawah berlaku, so apa akan jadi kat dunia ni okay. So jawab lah, nanti akan ada orang yang mengaku sebagai Tuhan. Okay, jawapan A+. Ini Islam ke A+? Yes. Aku yang bukan lupa aku dah bagi A+. Okay, so Najmi, apa momen? Kelakar. Subjek apa? Tak momen kelakar ke? Pagi-pagi sampai kurut tu nak pergi SPM tu? Apa? Rasanya tak ada, semua nervous tu. Cuma nervous lah. Butterfly in the stomach. Kata English. Okay, Alif macam mana? Waktu bahasa Arab kot. Bahasa Arab. Okay, apa? Soalan keempat lagi ke? Tak. Kita orang waktu bahasa Arab tu kita orang pergi sendiri daripada waktu tu 2 dah cuti. Oh, pergi sini rumah. Berapa mana tu? 2. Tapi 2 dah tak ada kelas. Oh, tetap orang tua yang kahwin lah. So kita gerak sendiri lah. Ada kereta sendiri. Oh, drive sendiri. You yang drive? Tak, masuk belum lagi. Oh, dah masuk drive? Iman drive. Iman drive? Bapak sangat baru pegang Okay. So waktu bahasa Arab tu saya nak keluar awal. So saya nak keluar awal nak ambil phone, tapi kunci dekat Iman. Allah, jadi tunggu dia sampai Iman jawab? Tunggu. Imannya jangan keluar sampai habis. Keluar sampai habis. Okay, kelakar. Okay, ada tak lagi momen kelakar? Kalau tadi macam diri sendiri kan, ni macam momen yang terjadi waktu SPM. Anas tertinggal IC. Astaghfirullahaladzim. Lepas tu Iman bertinggal. Tak. Ini hari first. Hari second ke hari first? Hari second. Okay. SPM. Tak, waktu tasawuf rasa. Tasawuf itu hari kedua. Hari kedua. Dan tu kau nak dua lagi? Dia buka lagi? Yes, itu okay. So dah berdua lah. Yes. Okay, lepas tu? So sebab itu kita orang habis job BI. Ustaz Budi dia suruh balik tau. So kita orang balik. Lepas tu kena nak cepat-cepat datang balik Kampung Gelam. Semua balik? Semua kena balik. Sebab Anas? Bukan
Bukan. Time tu habis job BI, Ustaz Uli suruh balik makan kat sana. Oh, merayap. Mungkin lah. Okay. Lepas tu? Lepas tu apa nama, so kita orang pun rushing nak, ada yang nak mandi, ada yang nak makan. Oh, sebab next ada paper lagi? Ada paper. Yes, atas sahur. Okay, lepas tu? So bila dah siap semua, dah naik coaster, dan itu coaster dah ada lah, sampai ke apa nama, Kampung Gelam. Lepas tu coaster dah gerak, tentu Anas dia dah sampai Dewan lah. Baru dia teringat, dia apa-apa, IC. Okay, aku dah bayangkan ada macam tu kan? IC macam, IC tak ada tu, macam mana ni? Lepas tu dia cakap kat siapa? Dia cakap kita semua lah. Okay, tu nak kena mata Faizal nak jawab soalan. Lepas tu siapa yang pergi balik? Tak ada siapa. Time tu kita orang pun tengah cuak, masih ada yang tengah baca buku, yang tengah hafal lagi. Yelah, kita macam nak kita tapi nak tolong kawan. Lepas tu kita pun cakap dia tak apa, cuba cari kereta pengawas. Oh, betul, alhamdulillah. Dan semua dah masuk, Anas Awalas. Dan tu dia kejar balik coaster. Maksudnya daripada kat Dewan tu dia baru sedar dah Dia lagi kerja coaster? dia pergi berlari kerja coaster. Tapi coaster dah gerak lah. Allahu Akbar. Bukan. Orang nak uji kan. Tapi apa, bila selotok dengan ketua pengawas kata tak apalah, ni halal lah. Oh, alhamdulillah. Dan tu jabatan nak cuba? Cuba. Alah, kalau jadi ketua pun agak alah. Okey, sangat kelakar. Itulah kan, kelakar. Yang paling satu lah. Korang accident. Macam mana? Ni mangsa. Di persediaan. Mangsa! Yang tahu Anas ada peguam. Adam ada siap peguam-peguam dia. Adam ada. Ada Peguam ada. Peguam kan? Okey. So, macam mana? Dia apa? Ada dua juga. Seorang Avanza, seorang Coaster. Betul? Tak, mesti. Tak semua tentu? Dia orang van, saya naik Avanza. Oh, okey. Macam mana tentu? Mesti nak ada klien sepai. Itu esoknya Pak Sepai. Esok klien sepai. Esoknya Presumpai. Okey. Baru ke lagi. So waktu dia accident dekat dengan Lotus tu, lepas flyover tu, Okey. lepas tu berapa hujan, jalan ni pun licin. Kereta tu pun brake pun tak kuat sangat, kereta lama. Oh, kereta yang salah. Kereta depan dia salah. Tak, kita orang salah. Okey. Siapa yang bawa? Sini Ustaz. Ustaz Ustaz lah. Ustaz Iqmal. Kita Ustaz Ustaz. Saya Kemal. Yusuf. Pakai spek ke? Okey. Lepas tu? So lepas tu masing-masing tidur. Saya sedar sebab saya tengah lain lagu. Saya tengah keluar. Macam ada lain lagu? Ada yang radio. Sampai tengok pemandangan Lotus. Okey, betul. So sebelah saya Yusuf Dino, sebelah saya Adam, sebelah lagi Adam. Ada tak yang macam tidur? Ramai tidur. Orang pun tidur. Ada lagi ada spesial lah. Ada Adam memang setiap perjalanan memang tidur. Adakah korang tu tak ikut memang buka tingkap? Kau tinggal. Tak boleh ikut nak? Kereta tu memang tak ada aircon. Okey, betul. So saya nampak ada detik tu. So saya rasa dia kereta kita orang speed laju sangat. Oh, jalan licin. Dah tekan brake pun saya nampak. Lepas tu Yusuf Dino dah jerit lah. Dia dah jerit. Ada tapi sama dengan dia je. Tak, siapa dia depan? Adik koyo. Tak boleh lah, aku teringat dia pernah terhentak. Tak, dia jatuh, dia tak ada nombek. Lepas tu Adik kau yang tak? dia tengah tidur juga. Dia cerit. Tapi lepas pump je dia dah crack luar. Lepas tu cermin depan tu dah spider web. Oh, saya boleh. Okey. Tapi tak kena dia kan? Dia tahan tu. Oh, betul. Dari dia tu. Tu cermin depan tu. Oh, sebab dahi dia yang spider web. ya. Okey, itu yang dia dah. Betul dia dah kata? Dia tu diam. Oh, tapi dia bangun. Kita orang cuak yang Adam tertidur terus ke depan. Dia terus ke dia empat si adik kuyung. Dia si belakang boleh terus empat. Si Macam mana? Kita jual belah kanan semua stay sebab saya pegang, Imdad pun pegang, cuma belah kiri tu semua dah. Okey, tu serius kan? Okey, masa-masa. So Adam dah darah-darah sikit. Adik kuyung terus diam. Kita pun Adik kau dah tak? kita ingat dia mati. Ini mau kembali ke Kita ingat dia mati. Takkan. Oh, ini dah sebab macam Nazmi menjadi saksi yang itu crack sebab kepala dia. Dia membuat dengan Instagram dia ni. Kita ingat dia mati. So dia takkan macam dalam movie kan. Dia kejut dia. Dia. Lama juga lah.
Ada macam-macam. 10 second kat kita shoot. Lepas tu tiba-tiba wah dia sedap. Okey, berarti ada lain? Lain. Orang sebenarnya tu. 7. Antaranya mangsa? Imdad tak. Imdad ada? Faris, Adik Koyum dengan ada Azhar. Oh, okey. Dengan Nazirul. Dengan Nazirul. Yang paling macam terkesan adalah Adam lah. Adam Dara. Yang Adam tu dahsyat boleh kembang sampai depan. Ya. Dia yang buat boleh koyu. Sebab dia tengah tidur, dia tak ready lah. Indonesia. Indonesia. Kereta dia dah sampai kan? Masa tengah jam. Oh, jen. Jadi Diorang dah sampai lah. Dah sampai. Oh, dah sampai. Diorang masih yang kata hidup. Sampai jaga hidup. Ni sebab hidup. Kalau tu orang semua dikejar ke hospital ke apa? Yang cedera je ke hospital. Yang lain tu sadar dia berjalan. Oh, tukarlah terus pergi sini Lambat juga. Maghrib ke. Dah maghrib. Terkejut lagi lah. Balik dari market minum air garam tak ada. Supaya tak terkejut lagi Cuma korang tak macam dia dah beritahu parent accident. Tak. Time cuti baru saya tu. Oh, bagus. Menenang ke parent. Dia tak ada parent. Dia mesti gamat terus ke Melaka kan. Bagus, mantap. Yang seterusnya soalan. Macam mana korang kumpulkan semangat untuk teruskan? Bila ada certain time macam kita down kan. Macam tadi. Daripada menang dan down. Tapi saya kumpulkan semangat untuk still teruskan. Macam mana? Kumpul semangat tahu buat macam biasa juga. Buat macam biasa je. Walaupun tak ada semangat, buat macam biasa je. Teruskan je. Teruskan je. Okey. Macam ni? Saya kita adalah masa time-time nak macam nak give up kan. Tapi kita ingat balik lah parents kita korban macam mana kan. Macam mana dia orang nak bekerja, nak bayar duit yuran ni, nak bayar yuran 2 lagi. So bila lemah semangat tu kita kena ingat parents kita lah. Macam mana dia orang punya penat lelah dia orang. Paling macam rujuk macam senior, macam ibu ada rujuk sebelum ni kan. Siapa? Aman. So ada tak tunjuk dia kalau down ke sebagainya. Macam dulu orang pernah risau macam Ibrahim, dia pernah rasa macam baru sebulan dia kat sini. Lepas tu cerita kakak, lepas masa sebulan tu dia dah tak boleh dah. Dia sampai pergi jumpa penyusup. Dia panggil anda tak boleh dah. Macam korang ada tak? Senior rasanya tak ada. No parents lah. Parents tak pun kawan lain lah. Macam cerita dia macam tak boleh tu. Kawan yang dalam batch ni ke? Batch sebelum ni? Ada batch 4. Oh, okey. Kata aku tak boleh tu. Penat lah apa semua. Beritahu lah semua kan. Tapi dia selalu kata lah, kena ingat lah mak ayah kau yang penat lelah kan. Dia orang pura-pura sihat untuk kau. Ya. Dia ada tak apa-apa hadis berkenaan dengan listrik? Quran ada lah ayat Quran. Wa bil walidain ihsana. Buat baik dengan kedua ibu bapa. Ada juga anishkurli wali walidai. Allah kata bersyukur kepada Allah, at the same time bersyukur juga kepada ibu ayah. So sekarang kita nak wrap up. Boleh tak apa ayat Al-Quran ataupun hadis ataupun kod English ke yang korang pegang dalam hidup? Ada. Okey, persilakan. Memang saya selalu ulang benda ni. Apa dia? Wa may Dia lah diulang-ulang kan? Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal ke atas Allah, maka cukup bagi dia. Okey. Untuk saya? Saya ayat Quran lah. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azim. Siapa yang taat Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia akan berjaya dengan kejayaan yang sangat besar. Faham? Okey. Kalau quotes boleh? Kalau quotes Boleh tak ada masalah. saya pegang lah kata-kata Mama Quest MotoGP punya itu. Dia kata to finish first you have to finish. Okey. Apa yang korang nak pesan dekat pelajar SPM? Contohnya dengan tengok video korang kan, nak cari inspirasi macam korang belajar dan sebagainya. Uzai, apa nak cakap? Contoh macam batch keempat nak tengok video ni. So apa nak cakap? Kena sentiasa latihan tu, sentiasa buat. Lepas tu usaha kena ada.
Dia yang bezakan kita ni beza usaha lah, kerajinan kita. Ada orang lupa jaga. Adab kena jaga, adab tu paling penting lah. Kalau kita tengok pun ulama-ulama dulu pun dia orang jadi hebat sebab dia orang beradab lah. Macam Imam Syafi'i, dia belajar adab berpuluh-puluh tahun. Sebab tu jadi imam antara tokoh mazhab lah, tokoh mazhab kan. Lepas tu hubungan dengan Allah Ta'ala pun kena jaga, hubungan dengan ibu ayah kena jaga. Lepas tu jangan putus asa lah, dan jangan bertangguh. Okay. Yelah macam tadi macam cakap hubungan dengan Allah kan. Ada ke macam, yelah orang kata betul ke macam kita macam solat juga kan. Solat 5 waktu, and then macam kita tetap hari-hari. Ada ke korang ada amalan sendiri? Macam hari-hari korang buat solat hajat dan tahajud? Tiap-tiap hari lah. Tiap-tiap hari, never miss lah. Berjemaah atau sendiri? Sendiri lah. Sendiri, faham. Ada apa amalan ke? Macam lepas subuh ke atau duha ke? Biasa ada zikir harian lah. Ada zikir harian. Apa zikirnya? Zikir dia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Apa syafaat dia baca? Kalau untuk program masa sendiri memang itu ditetapkan lah. So setiap kali masa memang akan follow lah. Tapi dia boleh macam kita baca zikir tu apa? Maksudnya macam kebaikan dia adalah macam Allah mudahkan hidup ke atau macam mana? Semua mudahlah urusan. Mudahlah urusan. Ibu saya sendiri tak apa amalan doa sendiri tu. Macam apa doa yang itu aku mahu share? Biasa sujud tahiyat lah. Sujud terakhir. Dalam sujud tahiyat tu kita lamakan sikit lah sujud. Kita time tu kita buat hajat lah. Itu kita doa. Tak kisah dalam solat solat fardu ke, solat sunat qobliyah ke, solat sunat apa-apa. Tapi sujud yang terakhir tu kita lama sikit lah. Kita buat hajat itu lah. Okey, untuk Najmi sendiri macam mana? Saya sujud tahiyat, apa-apa solat pun saya sujud tahiyat saya lama sikit. Ada orang tu macam doa ke yang macam bila Najmi hafal ke macam contoh nak jejak kaki kat MSPM di doa dia, nak buka soalan di doa dia, ada tak? Setiap pagi saya buka rutin harian saya Al-Waqiah lah, jangan lupa lah. Hari-hari? Hari-hari okey. Kalau tertinggal, malam saya boleh kodak balik surah Al-Waqiah. Oh, apa sebab kalau macam hari-hari buat Al-Waqiah? Kita tahu macam Al-Mulk kan, soal ibu kita terang. Kalau Al-Waqiah rezeki ke lah? Selalu orang baca waktu duha. Saya baca waktu tahajud tu. Kadang-kadang lepas subuh. Okay, apa yang korang nak cakap terakhir sekali dengan guru? Dekat video sana. Kita mulakan dengan Alif mewakili batch. Dia setiap seorang lah, tapi mewakili. Kita yang top untuk mewakili. Kita orang ucapkan terima kasih sangat lah sebab tak jemu lah tengok muka kita orang tiap-tiap hari. Kita orang tanya soalan pelik-pelik ke apa kan, cikgu tak pernah jemu. Cikgu layan ni. Jadi sedih lah kita dah habis fasa kan, sedih lah. Sedih agak lah. Okay, Zaid? Kata-kata banyak ni. Untuk Cikgu Farihin, Cikgu Farihin, terima kasih banyak lah. Tak jemu ajar kita orang, walaupun kebanyakan waktu kita orang banyak sidai cikgu. Maksudnya kita orang tak lambat kan. Tapi cikgu tunggu relax je kan. Lepas tu Teacher Kelly kan, walaupun kita orang macam-macam, kita orang perangai banyak pelik-pelik kan, tapi teacher treats kita orang baik lah. Lepas tu pada Cikgu Umi, walaupun kita orang banyak time paper pertengahan tahun banyak tinggal kosong. Lepas tu time essay tak buat betul-betul. Tapi cikgu memanglah ada marah sikit kan, tapi kita orang tak terasa pun. Kita orang lagi suka lah sebab yelah dapatlah rasa macam didikan daripada mak-mak kan. Lepas tu pada Ustazah memang Ustazah the best lah. Sebab Ustazah boleh layan kita punya lawyer buruk kan. Tapi
apa nama, Ustazah, ya, dia mengajar kita orang dengan penuh, ya, apa nama, bersabar lah, banyak sabar gitu orang. Gitu orang banyak agak apa rasa macam banyak agak sidai Ustazah. So Cikgu Ayu walaupun kita orang, ya, saya sendiri lah rasanya banyak agak tidur dalam kelas cikgu kan, tapi cikgu apa nama, cikgu tak pernah marah. Cikgu pun apa nama, kadang nampak kita orang penat sangat, cikgu bagi peluang untuk kita rehat. Dan terakhir sekali Cikgu Asinda, kepada Cikgu Asinda, terima kasih banyak lah. Daripada kita orang daripada zero to hero, memang cikgu apa nama, dengan kesabaran cikgu kan, kadang-kadang kita minta masa kat cikgu lebih kan, dah 3 jam dah ajar, tapi kita minta lagi masa setengah jam untuk apa, kita orang punya pertanyaan kan. Kadang-kadang kita orang ada daripada apa, buat latihan kita orang tak faham, kita minta masa kat cikgu, walaupun cikgu tak dibayar dengan masa tambahan tu, tapi walaupun cikgu tak dibayar dengan masa tambahan tu, cikgu tetap apa nama, ajar dengan cara yang ikhlas lah. Cikgu bukannya ajar semata-mata untuk bayaran, tapi cikgu ajar dengan ikhlas lah. Itu untuk semua cikgu lah. Walaupun kita ni pelajar apa nama, ya, dah lama tinggal akademik kan, tapi cikgu sabar lah. Ada kita orang, ada yang last darjah 2, ada yang last darjah 3, tapi cikgu treat kita orang semua sama je. Tak ada bezakan, okey yang pandai je, yang apa kurang sikit, tak ada. Terima kasih banyak cikgu. Sini. Okay, kita hari ni what's the name? Untuk semua cikgu, thanks for everything lah. Kita orang berjaya bukan kita orang berjaya bukan sebab kita orang saja, tapi usaha kita orang, usaha cikgu je besar. Kalau kita orang tak ada apa-apa usaha kita orang, memang tak ada apa-apa. Okay, so kalau orang kat luar sana lah, dia orang tanya macam mana join fast track, Hafiz di KJ Academy setahun cukup tak masa untuk belajar sebenarnya, dan bagus tak fast track di KJ Academy? Boleh tak korang cakap, say something, start pada dengan Juni. Bagus, okey. Guru pun bagus lah, sangat bagus. Selesa dah? Selesa. Makan cukup? Makan Alhamdulillah. Okay, untuk Ustaz pula. Saya kalau dia tak ada gadget, okey, lagi bagus lah. Dia lagi fully fokus lah. Untuk apa nama dalam masa setahun tu dapatlah kerja semua. Lepas tu apa nama, yang cikgu-cikgu pun sini, cikgu-cikgu the best lah. Sebab sebanyak cikgu sini semua cikgu pengalaman, bukan macam apa Dr. Nolia kata, kita tak ambil yang mentor-mentor, tapi kita ambil yang cikgu berpengalaman, cikgu yang penanda SPM betul. Environment macam mana? Environment belajar semua kan? Semua okey lah, aircon semua kan. Yang penting memoyo. Alhamdulillah, syukur bertuhan kita berjaya menyebabkan rahsia-rahsia mereka sampai ada 2 sesi. Thank you so much to you guys. Semoga apa yang dikongsikan kepada siapa yang melihat memberi manfaat, macam itulah mengalir kepala korang. Tidak berhenti lah, kecuali ilmu yang korang share, tips, cerita, momen kalau esok korang dah berjaya, korang boleh kongsikan balik cerita ni pada orang yang di luar sana. Okay, dan fast and question, boleh tak kita nak tahu balik cita-cita Alif nak jadi apa? After Dwight, dan waktu kecil tu cita-cita jadi apa? Okay, silakan Alif. Kalau dulu cita-cita nak jadi angkasawan, Angkasawan, tapi lari. Okay. Tapi lari lah. Okay, sekarang cita-cita coba lah dalam SPM, dah cuba lah Alif. Apa next? Habiskan doktor, PhD. Ambil doktor lah, PhD. Habiskan dalam bidang agama ni PhD lah. Okay. Cuba. Dah ada ke macam apa nak further study kat mana? Mungkin Afrika kot. Afrika, okay, semoga Allah mudahkan. Okay, so Ustaz, apa cita-cita? Dulu footballer lah. Boleh apa tadi, Liverpool Tak, Real Madrid. Real Madrid. Orang kata kalau 9 plus boleh bagi tiket free kan, Real Madrid tu lah. Okay, apa? Sekarang maybe pengajar lah. Ikut lah, kalau ada rezeki
lebih dapat jadi lecturer kan. Tapi kalau pertama kalau Allah pilih untuk jadi cikgu biasa ke, okay, kita terimalah. Jadi ustaz ke, ikutlah. Tapi pengajar. Okay, itu jangan nanti lah. Dulu, cita-cita dulu berubah ikut masa lah. Apa dia waktu kecil? Dia banyak kadang jadi seronok, kadang jadi tentera, tapi main dia Baik tak siapa dia buka bulan tapi kecil lah. tapi main dia atlet lah, footballer. Footballer juga tak ada bukti kan. Kalau sekarang after ni banyak apa? So, saya mengajar dah sampai ke ilmu. Nak sampai ke ilmu. Ada apa tu macam hadis yang macam kita menyampaikan ilmu agama ni dapat apa, syafaat dan sebagainya, manfaat ke? Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Dia sebaik-baik dalam kalangan kaum semua ni siapa yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Makan dapat syurga tinggi lah daripada Ataupun satu lagi, al-ulama warasatul anbiya. Dia ulama ni pewaris Nabi. ulama adalah pewaris Nabi.